Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Fatihah Khalidah binti Muhammad Azhar, wartawan TV Perwira SMK Sultan Ismail. Hari ini pada 9 Mac telah berlangsungnya Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan Pemimpin bagi tahun 2026 yang bertempat di Dewan Ismailian. Mari kita saksikan. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Indonesia Isana binti Nur Akhilah pada hari yang penuh Apakah harapan Umi kepada para pemimpin yang baru saja dilantik tadi? Okey, pertama sekali kita ucapkan tahniahlah kepada yang terpilih sebagai pemimpin sekolah, sebab ini merupakan satu kebanggaan lah untuk anak-anak yang terpilih, kerana bukan semua orang boleh menjadi pemimpin. Dan kita berharap yang terpilih sebagai pemimpin ini dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, dengan penuh integriti, dan jadikan ini sebagai satu pengalaman untuk anak-anak nanti keluar ke dunia sebenar dan menjadi pemimpin yang berguna untuk masyarakat. Itu saja. Terima kasih Umi. Apakah perasaan anda setelah dilantik sebagai ketua pengawas? Okay, first kali saya agak takut kerana ni pertama kali saya dilantik sebagai ketua dan tanggungjawab dia agak besar kerana saya perlu memimpin kawan-kawan saya dahulu untuk memimpin orang lain. Seterusnya, apakah harapan anda untuk para pemimpin yang telah dilantik sebentar tadi? Okay, harapan saya untuk pemimpin-pemimpin yang baru agar memberi kerjasama kepada saya dan memberi tanggungjawab yang penuh dan harapan saya agak tinggi kepada anak saya supaya dapat menjadi penerus generasi ini. Dengan itu, berakhirnya Majlis Penyampaian Watikah Pelantikan bagi tahun 2026. Akhir kata, Majlis melabuhkan tirai dengan harapan semua pemimpin dapat menjalankan tanggungjawab dengan penuh berdedikasi. Sekian daripada saya, wartawan TV Perwira untuk episod kali ini.